Benda report ni, report dari Scoot ni. Elok-elok customer aku dah happy nak beli kereta, dah elok aku bagi harga cun-cunnya. Sekali customer aku dia pergi beli report Scoot terus tak jadi beli, cancel terus. Apa benda ni? Lah. Korang dah tengok kan video tadi kan? So korang mesti dah biasa dah dengar kata-kata daripada seller yang mengamuk sebab customer dia last minute cancel. Cancel maknanya dah confirm nak beli kereta, tiba-tiba tak jadi sebab diorang dah dapatkan laporan Scoot ni lah. Nampak ni laporan Scoot ni. Tengok. So ni laporan Scoot ni. Untuk seller-seller kat luar sana tu, korang tak boleh mengamuk. Sebab apa? Sebab ni hak customer. Dapatkan laporan Scoot ni untuk korang tahu kondisi sebenar daripada segi mileage, daripada keadaan kereta pernah accident, kereta pernah banjir, dan semua yang berkaitan dengan tu lah. Cuma RM80 je guys, RM80 je. Okey, ada seller tu lah pernah cakap. Dia cakap, kata percaya rezeki tu datang daripada Allah, datang daripada Tuhan. Kalau percaya rezeki tu datang daripada Tuhan, kenapa nak takut? Kalau customer lari, customer cancel last minute, yang penting kita nak jaga tu kenalah jujur. Okey, janganlah nak membongak je kerja. Abang kita lah pun tuan. Ni, janggut. Mana janggut? So korang dah faham kan apa yang aku cuba sampaikan ni. So pembeli-pembeli kat luar sana tu, pastikan korang mempertahankan hak korang tu, sebab yang nak keluar tu duit korang. Okey, tak nak ditipu beli kereta,